Assalamualaikum. Dalam video ni sis nak share, sis gunakan series pisau baru ya daripada Jaya Mata. Kali ni dia panggil Banya 3-in-1 series. Banya ni singkatan Baba Nyonya. Okey. Tengok yang first ni memang sesuai sangatlah untuk kerja-kerja berat. Effortless je, letak je tolak. Dia memang tajam, dia memang berat. So sesuai nanti untuk musim raya haji nak tak tulang pun boleh. Yang ni pula untuk asingkan tulang dengan isi. Tu ada information dia dekat video tu, you boleh tengok tau. Memang kalau pisau Jaya Mata ni tak payah cakap banyak dah kan. Sis memang peminat nombor 1 lah. Dan memang berkualiti. Nampak tu. Buat kerja jadi senang, cepat, clean cut. Macam tu. So kali ni sis guna ayam, tapi nanti untuk musim haji nanti elok lah kan guna series ni. Tu dia punya pemegang memang steady. Dia guna carbonize, kayu yang carbonize, and then besi pisau tu sampai ke hujung tau. So tak adalah isu dia longgar-longgar ke gotgek ke. Okay, memang steady lah. Nampak tu, selamba je kan. Tak susah payah. Macam tu. And then ada yang satu lagi tu, mana dia tadi dah kan, untuk mencincang, untuk menghiris. So dia ada 3 semua sekali. Tu yang ketiga. Dia 3-in-1. So you all boleh tengok dekat beg kuning macam mana nak purchase. And then sangat recommended. Cuba tahu, beli buat hadiah ke, untuk diri sendiri ke pun boleh.